Lain. Kita nak buat sambal ayam geprek. Ni. Tomato. Kita blend tomato ni. Okey, tomato ni kita blend. Okey, dah jadi macam ni. Kita ambil paste dia. Lepas tu kita letak ke tepi tu. Sediakan kuali. Okey, ni kita nak ambil ni. Okey, masukkan minyak. Ni kita nak tak banyak sangat. Okey, dekat sini ada cili besar, kita ada bawang apa ni? Bombay. Ada bawang putih. Ada bawang merah. Dan kita ada cili Thailand. Bahan-bahan ni semua kita goreng . Dekat sini kita ada ayam yang dah kita perap dengan kunyit tadi. Nanti kita perap dulu, baru kita goreng. Okey, minyak pun dah panas. Kita masukkan semua bahan ni. Api kita pastikan dia slow. Kalau nak buat banyak, kita pakai kuantiti yang banyak lah. Untuk sikit. Okey, kita punya bahan-bahan tadi pun dah masak. Bukan dah masak, dah matang. Kita masukkan ke dalam blend. Sama dah tu. Nanti kita blend dia. Campurkan sedikit air. Blend belum. Okey. Kita blend. Buang wap dulu supaya panas. Okey. Wap. Wah, okey. Lain. Okey, kita gunakan minyak yang tadi. Kita panaskan minyak yang tadi. Alright. Lupa dah letak bacang, guys. Okey. Kita letak bacang sikit. Memang belum tu. Tu sana. Kita boleh. Okay. Come. Okay, kita masukkan paste tomato yang kita blend tadi ya. Dan kita masukkan sekali bahan yang kita kisar tadi. Alright. Kita kacau dia. Kita tunggu dia sampai pecah minyak. Pecah lemak orang kata, pecah minyak.
Sama je. Ni kita suruhkan api. Okey. Garam. Cukup garam. Mesti gula. Masukkan serbuk. Serbuk perasa dalam 3 lah. Okey. Dan masukkan gula. Gula mesti 4 gula. Okey. Okey, stay tune. Kita tunggu dia betul-betul pecah minyak. Kita bagi dia kering. Kita nak dapatkan dia punya kita punya sambal pun dah pecah minyak. Bolehlah kita tutup. Kita nak tunggu ayam goreng lagi. Kita masih menunggu ayam goreng. Kita punya sambal ni dah siap. Alright. Okay, cun.